Okay, nama saya Munir Firdaus bin Yahya, berasal daripada Kuala Lumpur dan sekarang bekerja sebagai pengamal perubatan Islam dan guru Quran. Okay, saya konsum teh perjaka ni lebih kurang 2 bulan. Saya rasa lebih sihat lah. Daripada sesi yang kelima, saya ulang-ulang di peringkat awal tu, saya rasa proses pembuangan tu agak mudah dan perut rasa selesa. Saya rasa kalau kita tidur lewat pun senang nak bangun pagi lah. Cara saya bancuh teh ni saya menggunakan tumbler, saya letak air panas dan saya biarkan sehingga suam dan saya minum lah. Dan kemudian saya top up lagi dengan air yang lain, dengan air panas, dan rasanya sama seperti mana kita minum yang kali pertama tu. Itu kelebihan teh perjaka ni lah. Isteri saya sendirilah, maknanya isteri saya sendiri menggunakan teh Botani Sri Kandi ni. Teh Botani Sri Kandi ni dia menggunakan alhamdulillah saya nampak dia punya kelebihan dia, iaitu yang mana isteri saya sendiri dah lama tidak datang uzur selama 4 tahun tak silap saya. Selepas beliau minum air ni, alhamdulillah darah kembali keluar, kembali teratur lah sebagai seorang wanita. Dalam masa 4 tahun tu ada menggunakan kaedah perubatan yang mana makan ubat, tapi benda tu datang hanya sekejap-sekejap. Tapi selepas minum teh Sri Kandi ni, Botani Sri Kandi ni, alhamdulillah nampak teratur sebagai seorang wanita lah. Isteri saya menggunakan minuman ni, diminum minuman ni untuk kesihatan lah. Tapi alhamdulillah dia dapat lebih lah daripada yang kita jangkakan. Kita kena yakin lah dengan benda-benda alami ataupun benda-benda semula jadi ni. Sebab Allah ciptakan sesuatu ni pasti ada kelebihan untuk penghuni-penghuni dunia ni. Dan dari sudut rasa pula, alhamdulillah dia dicampur dengan madu dan rasa sedap, boleh diminum. Kita boleh minum. Saya ni sebenarnya susah juga untuk minum air-air herba ni. Tapi kalau teh Botani ni, keluaran embah ni, alhamdulillah saya boleh minum dan saya amalkan lah.